Hi, you all. I have a story to share. So, be ready, everybody. Okay, cerita dia tentang sebuah kisah misteri yang telah berlaku dekat butik Nabil sendiri. Dia cerita dia macam ni. One fine day, satu pagi, Nabil terima seorang pengantin lah main make up kat Nabil. So Nabil seperti biasa prepare barang-barang make up Nabil sebelum customer Nabil sampai. Nabil akan letak semua barang-barang make up yang eksklusif, yang harganya agak tinggi dan mahal, diletakkan di atas meja-meja. Biar customer semua tatang benda-benda yang I beli, tengok depan mata yang kata I guna barang berkualiti ya. Kita bukan guna barang-barang yang biasa-biasa, barang-barang yang berkualiti. So, Nabi pun tak apalah, tunggulah customer tu tak sampai lagi. Because Nabi ni memang seorang yang sangat pegang pada masa. Kalau kata Nabi kena make up, memang Nabi akan main awal, selalunya 1 jam sebelum ataupun setengah jam sebelum. So Nabi tunggu, customer ni tak main-main lagi. Tiba-tiba dengar bunyi loceng dekat butik, ting tang. So Nabi pun macam tunggulah, pintu tu terbuka kan, pasal yang jaga butik Nabil ada staff Nabil lah jaga. Dan staff Nabil pun buka, persilakanlah customer tu. Nabi habaq dekat staff Nabil, kalau lagi customer make up mai, suruh dia masuk bilik make up siap-siap. Tak payah duduk lambat-lambat dah. Pasal lagi ada ramai lagi nak main make up ni. Tak mau kerana dia seorang lagi jadi lambat kan. So tiba-tiba dia pun alhamdulillah dia main tepat pada masa. So customer tu sampai, Nabil, ayolah semua. So Nabil pun tak apalah, hai, okay, mai. Kita duduk, kita start make up kita, okay? So dia kata, okay. So customer dia macam otak gila-gila sikit kan, rempang-rempang sikit lah. So sesuai lah dengan jiwa aku kan. So aku pun tak apalah, start lah make up dia. So aku ni sebelum make up selalunya memang aku akan serempang-rempang aku pun, segila-gila aku pun, aku memang sentiasa beringat. Ingatlah atas pesanan kan, kita ni nak pegang muka orang, kita ni nak start buat kerja servis ni, kita kenalah ingat. Baca-baca makna katanya, beringat tu. So Nabi selalu kalau mula nak make up orang, Nabi akan start baca. Ni Nabi share dengan hampa lah. Nabi akan start baca Al-Fatihah sekali. Lepas tu Nabi baca selawat 8 kali. Lepas tu Nabi baca Qul huwallah 3 kali. And then Nabi baca ayat kursi sekali. Lepas tu Nabi akan baca Laqad ja'akum. Jadi benda-benda tu Nabi akan amalkan untuk Nabi punya diri lah. So Nabi akan baca, lepas tu baru Nabi akan mulakan sesi make up pengantin. So masa dalam beberapa ketika, maksudnya dalam proses Nabi buat make up pengantin dekat customer tu, sambil-sambil sembang, riuh rendah, gelak, kuki-kuki dengan akulah. Aku ni kan suka melayan, mulut aku kan macam murai, sembang dengan customer tu. Tak berhenti sat sembang pasal mana dia berjumpa dengan laki dia lah, apalah, apa semua-semua lah. Lepas tu lepas ni nak pergi honeymoon kat mana apa semua. Customer tu dia muka biasa-biasa je, tapi dia masih lagi muda lah. Umur dia masa time tu kira umur dia lebih kurang 23 macam tu lah. Umur dia 23, muka muda, muka fresh kan. Aku time tu pun muda lagi juga. Ni kisah satu ketika dulu. Lepas pada tu tak apalah, sambil dalam proses make up tu, tiba-tiba kan aku dah siap, dah sekerat make up muka. Aku make up mata, aku buat eyeliner, aku dah buat kening, eyeshadow semua complete. Tiba-tiba aku ni bila make up, aku suka tengok cermin depan. Sambil sembang, aku tengok muka cermin depan. Dan mata pengantin tu pun terbuka, bukannya tertutup tidur ke apa. Pasal kami rancak bersembang. Dalam duk sembang-sembang tu, tiba-tiba aku tengok cermin, tengok muka pengantin tu. Aku nak tengok make up mata dia macam mana. Tiba-tiba aku tengok muka dia jadi macam orang tua.
tua lah. Bukan kata tua-tua main-main ni. Tua-tua macam nenek-nenek kebayan. Macam contoh nenek-nenek orang make up bagi jadi tua tu. Muka macam tu. Bukan tua yang cantik, tua yang mengerikan. Lepas tu aku macam lari tau muka aku tak mau tengok cermin. Aku tengok muka dia. Itu aku tengok cermin lagi. Aku tengok muka dia tu, dia pun macam tersedak tau. Bila tersedak, dia tanya aku, Nabil, awak pasal apa? Dia tengok cermin, tengok muka dia, tengok cermin, tengok muka dia. Tu aku pun katalah kat dia, tak ada apalah, okey je. Cuba hampa bangun. Tu dia pun bangun lah. Cuba hampa tengok muka hampa kat cermin. Aku kata kat dia macam tu. Lepas tu dia pun tengok muka dia kat cermin. Cantik, dia kata. Suka make up macam ni. Dia terus pergi ke arah tu. Kok lah dia nak kata muka dia, awak nampak tua macam mana aku nampak kat cermin. Dia tak kata pun. Maksud dia, aku seorang yang nampak muka dia tua macam nenek kebayan. Dia kata muka dia cantik. Aku terus diam. Aku tak mau komen apa. Aku diam. Aku buat kerja make up aku. Aku buat sampai habis komplit semua. Bagi pakai tudung, bagi pakai mahkota apa semua, siap. Aku tengok muka dia kat cermin. Muka dia nampak berantu lah, memang nampak macam nenek kebayan. Betul-betul nampak macam nenek kebayan. Aku ni nak tegur, aku takut. Sagi aku tak mau lah. Jadi aku tak tegur, aku diam. Aku pun macam tak berapa nak tengok sangat muka dia. Dia ni tak habis-habis lah. Cantik lah, puas hati lah make up Nabil. Thank you so much. Aku betul thank you, welcome. Tapi dah hati aku duduk tau. Aku rasa macam ada something wrong dengan perempuan ni. Tapi aku tak mau cakap apa, aku tak mau komen. Aku just habis kat situ je. And then dia pun bye-bye, aku pun bye-bye. Dia pun berangkat pergi ke nuri dia. Aku tak mau komen apa-apa lah. Yang tu sajalah pengalaman yang pernah aku lalui. Sebenarnya aku jadi wedding planner ni banyak pengalaman-pengalaman misteri yang pernah aku lalui. Cumanya ada benda yang kadang-kadang kita boleh berterus terang, ada benda kadang-kadang kita kena keep to ourselves. Kita tak boleh senang-senang sangat bermulut lantang, maksudnya memberitahu kepada tuan badan tu, aku nampak lagu ni, aku nampak lagu tu, tak mau. Selagi takut makan diri kita balik. So itu sajalah sharing Nabil pada hari ini. So wait for another story from me, okay? Take care. Bye-bye.